Assalamualaikum, selamat datang ke Ruang Gempa. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan butang lonceng notifikasi. Jom layan live kali ini, let's go guys. Tak belikan fishball. Kalau keropok ikan boleh tak? Boleh ya? Fishball pula. Fishball tak beli. Okay, by the way, sama besar dengan mak dia. Dia ikut saiz bapak dia kot. Ya Budi, kejap lagi, kejap. Mami nak, ni potong lagi kejap. Kita masak butter chicken je lah guys, senang, mudah. Oh, orang kata kalau macam kita masak tak elok macam kalau kita bawang putih yang dah siap potong, yang dah siap kupas tu. Why Budi jangan main tepung. Budi tolong ni buat kuah butter je. Boleh tak? Budi kan pandai buat kuah butter. Betul tak? Buat butter chicken je. Kejap lagi kita nak live lagi. Morning lagi morning lagi. Sagun tumbuk. Allahu Akbar. Janganlah nangis. Lakonan je cakap kat dia. Okay, untuk apps Power Congak tu, yang mana ada masalah bugs, masalah kena tendang semua, jangan risau. Korang jangan risau, tak ada duit korang deduct pun. Dia free sahaja. Download Power Congak tu free sahaja. Okay? Buttermilk chicken free sahaja. Jangan risau. Free. FOC. Kalau nak upgrade je bayar RM9.90. Murah. Seumur hidup. Nak main pisau? Budi main pisau? Mana dia main pisau? Jangan main pisau. Bukan main pisau. Dia main lain. Yang main pisau ni saya. Okay? Kenapa kena tendang? Kenapa kena tendang tu kejap lagi nanti Ismail akan explain. Ada certain handphone yang tak support. Ada juga certain apps dalam handphone korang yang tak support. Okay? So harap bertenang semua. Tolong bertenang macam mana I bertenang sekarang ni. Walaupun I tak siap masak lagi, I masih lagi bertenang. Korang kena bertenang macam I. Okay, untuk 1000 yang dah tengok ni, cepat pergi download apps Power Congak. Kalau nak anak kita ni tak asyik, nanti dah nak cuti sekolah kan. Power Congak tu tak ada free saja. Okay, jangan risau. Jangan main tepung siang. Ini pagi dia masuk dapur lepas tu jangan pegang tepung. Sesuai untuk umur berapa? Okay, seawal saya rasa 5 tahun lah, just nice kan. Anak-anak dah kenal numbers, anak dah faham konsep tolak tambah. Macam dia ni, tahun depan boleh dah. Buat Budi pun nanti kena buat Power Congak, okay? Macam abang Yemboy dia hari-hari balik sekolah, dia memang akan pergi. Dia akan terus. Budi, kita nak masak apa ni? Masak apa? Butter chicken, that's right. Kita hari ni nak buat spicy butter chicken. Okay, nanti lepas Zohor, make sure korang masuk live. Lama tak berlakon. Macam baru 2 minggu lepas dia pergi berlakon. Dia macam ni, lama cerita tak keluar. Macam itu. Berlakonnya tiap-tiap bulan ada berlakon. Cerita tak keluar-keluar lagi. Pasta, ya Allah, pasta aku apa jadi? Aku macam pasta ni ada Abi punya pasta. Sedap. Putri masukkan sendiri. Budi, elok jatuhkan. Dah ada orang cakap dah ni. Budi, dia memang suka buat benda-benda yang mengerikan. Okay. Ni semua guna rencah adabi. Walaupun menu orang putih, rencah adabi juga. Budi umur 4 tahun. Sekejap. Apps Power Congak tu ada certain handphone tak support. Ni tadi, ni pun punca-punca boleh bergaduh kat ni.
Dah tahu isteri pagi-pagi tadi nak cakap pasal bau congak. Dia tak explain lebih ni dekat I. So I dapat info selalu sangkut-sangkut. I selalu dapat info sangkut-sangkut ni yang marah ni. Kan? Tolonglah bagi tahu habis-habis. Suami laki memang macam tu kot, suka bagi info sikit-sikit. Kita kalau perempuan, kita bagi tahu from A to Z. Itu pun dia tak tahu kan. Dia dah cukup pandai dah, cukup mengkoding semua. Dia benda-benda detail-detail macam ni dia tak tahu. Aku lah pernah nak explain Babs. Aku ni bukan ni pergi sekolah dekat UK macam dia. Kita ni sekolah seni. Dah lah orang cakap budak-budak sekolah seni ni tak pandai. Dia lagi lah buat kita ni nampak bodoh depan orang ramai. Okay, lepas tu cakap kat dia, sayang, diorang kata kena tendang ni, download Pau Congak ni. Dia kata, oh ya ke, kejap nanti I explain. Kenapa you tak explain kat I dulu? I nak explain kat orang. Semua orang dah nak download dah ni. Bila kita cakap free, semua orang dah nak download. You kena tolong orang. Kita dah cerita pasal ni dah best. Lepas tu tendang. Tapi nak marah pun tak boleh. Nanti kan tak dapat dah minta jalan-jalan. Nak apa? Coklat. Ni pula nak coklat pula. So hidup rumah tangga ni, dia mesti ada satu pasangan yang pandai, ada satu pasangan tu yang macam bodoh-bodoh lembab sikit. So I rasa dalam relationship ni, saya yang macam lembab-lembab sikit lah. Kenapa nak sekarang tak cantik? Komen sikit. Apa ni anugerah? Apa ni pasal abang CCTV dengan kakak wiring? Macam ni lah. Allah simpai kita simpai orang. Jangan bercerita aib orang. Nah. Okay, jangan komen. Pergi pakai tudung, pakai apa ni. Ini suami saya cakap lah. Kalau nak dengar saya cakap ke nak dengar suami saya cakap? Suami saya cakap, Wa'imah lah dia solat ke macam mana pun. Tapi kadang-kadang manusia ni tak boleh lari daripada dosa dia. Mungkin itu ujian dia. Dugaan dia tak boleh ada perempuan cantik. Tak pun boleh perempuan datang kat dia tak boleh tolak. Itu dugaan dia. Tapi solat dengan Allah tak tinggal. Cuma bagi saya tak engkau kan? Yang penting dah kahwin kan? Tundukkan pandangan anda. Tapi bab-bab orang ni lantaklah tujuan dia. Yang penting sekarang ni aku nak kena masak. Dah lambat. Okay, sekejap guys. Biarlah dia. Lantaklah dia. Tak cerita-cerita pasal orang kan. Tiba-tiba kau punya phone, lelaki kau ada save apa? Kontraktor binaan. Kan? Plumber, tukang paip. Lalu so, better diam. Ada jual lens ke kak? Nak dah tak berlakon dah ke? Asalkan aku live je, semua dah tanya soalan tu. Tolonglah pergi check dekat TikTok. Tolonglah pergi check dekat rumah Orient, rumah merah kan? Baru dia shoot. Bagilah I berehat. I nak berehat ni kejap. I back to back to shoot. Tak kesian ke? Oh memang nak suruh aku shoot hari-hari memang nak suruh aku shoot hari-hari ke? Boleh dah lah tu. Asyik makan coklat tengok ni. Suka tau lens Nat ni brand Magister. Dulu dekat TikTok ada Magister ni. Lepas tu kan TikTok kan tak boleh lah, ada power lens tak boleh lah bagai lah. Lepas tu Magister ni nak cari yang power tu pun dah susah ya. I nak kena travel ke apps yang lain. Apps warna orange. Masak buttermilk chicken. Zul memerlukan susu Dutch Lady formula. Okay, Zulkifli memerlukan susu Dutch Lady guys. Susu anak habis. Gaji 5 hari bulan. Sumpah. Tolong, duit tak cukup nak beli. Guys, tolong Zul ni guys. Okay, faham. Orang betul-betul terus minta susu ni, tak minta duit ni lagi macam saya bukan yang tak percaya yang lain, tapi yang ni memang lagi kita faham. Kadang-kadang mak bapak ni memerlukan. Gaji pula lambat. Tak apa. Zul? Okay Zul. Tenang Zul. Zul duduk mana Zul? Faham. Itulah saya cakap. Sembang ke apa? Kau pun ada aku.
Kau PM aku transfer sekarang. Kau sembang apa ni? Kau sembang ke apa? Kau pun PM aku transfer sekarang. Apa ni? Perak. Kenapa gaduh-gaduh pula ni? Orang tu minta tolong susu ke? Cepat bagi QR kat DM. Oh, awak nak tolong kan? Thank you CEO. Tapi beli susu tau. Beli susu anak tu. Sebab tu lah, bila buat apps yang power congak ni, orang tanya, Nat, kenapa letak RM9.90 je? Kenapa bagi free? Kenapa kalau bayar takat RM9.90 je? Memang tak ni ya? Memang tak reti ke nak appreciate golongan-golongan pendidik yang mereka mengeluarkan apps. Balah, tak mau. Yang bayar mahal tu. Bukan. Nampak tak? Sekarang ni semua orang tertekan. Isu duit. Okay? Memanglah gaji ada naik sikit, tapi barang boleh naik. Ni, tengok. Sekarang lepas ni kek-kek, harga kek-kek nak jual tu pun naik balik. Nak letak berapa? RM50. Nak suruh orang download apps RM60. Saya kedekut tau. Nak kedekut. Gaji naik sikit je, harga naik banyak. Lepas tu saya nak tekan jual app sampai RM50-60. Ada ke mak bapak nak beli? Itu pula kadang-kadang ada jenis yang tak boleh share account. Satu app tu untuk satu orang anak je kan. 5 anak, RM50, 200 nak spend. Gila apa? Lepas tu kita buat free je. Lepas tu satu account ni boleh share semua. Power congak tu, mengira tu, boleh semua guna. Allah, sorry. Semua boleh guna. Lepas tu RM9.90 tu untuk buat iklan je. Untuk buat iklan, gunalah daripada budaya ni kecil sampai budaya ni besar. Kan? Dia boleh guna. Masak. Jangan tak makan nanti ya. Tak boleh. Semua orang tertekan. Desakan hidup. Kau? Kita buat yang simple-simple lah. Tak kuasa ke nak. Semua orang tengah ada hujan. Founder besar-besar. Yang kes Centella tu ada habis 4 bekas. Sedap. Dia boleh, tak kisah mengandung pun boleh. Mengandung pun boleh kan? Macam mana mengandung? Kalau baby. Dekat TikTok. Wah, tak siap. Belum sayang. Belum siap. Apa ni? Contact lens Magister. Yang ni kod Candy Brown. Tak ada rahsia-rahsia. Kalau kulit, pakai Skintific pula. Skintific tu kalau bedak. Kalau untuk skincare, pakai ni. Skinel. Skintific saya pakai yang cushion. Cushion dia dengan foundation dia. Foundation saya Skintific saja. Kod vanilla. Tak ada beg kuning. I dah kena ni dah. Dah suspended. Tak tahu macam mana nak dapatkan balik beg kuning ni. Beg kuning. Tak, batuk tu. Sebab tumis ni lah, benda ni. Tumis butter ni. Beg kuning tak ada kan Budi? Tak ada? Tak kenyang. Ya Allah, ya dah kenyang. Buttermilk. Ni belum siap lagi. Kan lepas tu aku lupa letak daun kari guys. Makan tu duduk ya, nak cepat lah. Nak cepat. Sorry kalau terkesan. Yang sambil-sambil lah. Sebab ni dah 2 hari dah pasta ni dalam peti ais. Kalau nak cepat ni jangan tiru. Alamak, ni pun ada lagi ni. Kenapa tak boleh main power congak set terkeluar? Okay, minta maaf. First of all, minta maaf sangat. Nanti lepas Zuhur, Ismail akan live. Nanti dia akan explain berapa harga benda. Benda apa tu? Suka tengok nak berlakon. Thank you so much. Nanti drama saya akan keluar. Tolong tengok ya. Saya baru habis shoot.
Daun kari boleh letak. Awak letak daun kari? Boleh. Boleh kan? Tak mana basuh je. Tengok kontelek pun ada masak. Ada tak? Apa dia? Ya Allah, jauh. Okey. Okey, lain mami letak So, Ina brand apa? Benda putih tu. Oh. Putih. Yang ni. Ni 99 tak silap. Yang ni 39 ke 49 macam tu lah. Tapi kalau beli kat Titi, dia kan dapat dapat murah. Kak tak tua-tua pun, nanti dia bagi tips. Baik-baik, jangan main. Tak ada tips lah, dek. Akak pun nak kata pandai sangat menjaga, tidak. Tapi sebab tu lah Ina sanggul kek lah. Although I small, I do myself, kata Budi. I nak segala. Kirana nak segala. Tak ada tips. Macam ini je lah. Memang tak ada tips. Minta maaf. Allah Akbar. Apa dah jadi ni? Panas pula. Sekejap Melayan korang lepas tu aku lupa dah letak macam-macam barang kat sini. Nak dah dissolve filler sakit tak? I suka topik ni. Sekejap. Budi, jangan. Jangan main ada. Okay? Tak payah pegang-pegang. Okay, kejap. Saya jawab soalan. Sebentar itu bagi saya masa untuk meletakkan. Memang panas, Dek Nun. Alah, lupalah. Lupa apa ni? Nah, apa? Apa ni? Alah, apa nak beli cheese? Terkejut dia. Tapi bagus dia dengar. Cakap saya dia sekarang juga kan. Tapi takut sakit berapa kali akan buat. Lajunya korang ni. Sekejap. I tak sempat baca lah. Yang dissolve tu sekejap Okay, paru congak tu kejap lagi tengah hari. Nasib naik jerit. Seram dah tengok. Ya. Janganlah Budi pegang. Mami suruh tengok je. Tak payah tengok. Apa ni pun. Ni je. Okay. Masukkan cooking cream sikit lah. Sebab macam lupa beli apa? Beli cheese. Dia lagi sedap sebenarnya nak masak buttermilk chicken ni kan dia letak cheese sikit. Tak tahulah apa jadi rasa ni. Cantiknya tema dapur. Rumah siap nanti pun nak apa ni? Tema biru. Nak tengok harga 99. Oh, harga 99 tu. Okey. Macam-macam yang korang tanya Sekejap. Betul-betul bunyi kalsom. Ni. Korang pergi dia TikTok dia K Centella ni. Rasa dia sedap. Ini mengandung boleh, menyusu badan boleh. Nak tak berlakon dah ke? Baru habis syuting hari tu. Drama belum keluar lagi. Tapi berlakon. Suami saya pun berlakon. Jangan risau. Kita masih berlakon. Itu baru habis berlakon. Okey. Tadi siapa yang tanya pasal filler tu? Skin pakai produk Skinel. Okey, kejap. Tadi siapa tadi? Yang tanya pasal filler tadi? Okay, korang dapat minat sangat nak berlakon. Terima kasih, thank you so much. Okay, filler tu saya pernah buat eye filler dekat itulah. Budi, janganlah macam tu. Takutlah Mami. Semua dah takut tengok Budi macam ni. Okay, eye filler tu saya buat dekat Vogue Clinic. Okay, tapi bila dah hujung-hujung dah berusia ni, the eye filler tu dia migrate sampai ke sini tau. So bila saya senyum, muka saya, suami saya cakap macam orang allergic to seafood. Dia jadi macam bengkak kat mata tu. Bila kita senyum, dekat sini ni naik bengkak. So saya tak suka. Bila saya berlakon, baru-baru cerita Sagun Tumbuk lah, saya nampak macam apa keteguk sangat bawah mata tu. Bengkak. Tak apa. Jangan semua risaukan Budi ni. Jangan bergerak-gerak. Memang sedap Budi. Lepas tu saya ambil keputusan untuk dissolvekan balik. Filler tu dah 3 years. Tapi dia still ada. Kau dah tahu kan? So bila saya buang balik filler tu, saya rasa diri saya dah senyum. Very normal. Rasa dah. Sedap. Jadi masak lagi sikit Budi jangan kacau tau. Tak tengah goreng ayam tu. So Budi nak ayam sup ke ayam ni? Ayam sup.
Ayam sup, okey. Dia kurang sikit dah butter-butter ni. Masa tu kenapa nak letak filter? Okay. Sebab masa tu, masa saya pergi buat, saya nak buat benda lain. Saya suka buat V-shape muka dekat Vogue Clinic. Cuma dia doktor cakap macam saya punya mata saya ni, dia sunken eyes. Dia dark circle teruk masa tu sebab saya shoot back to back. Okay sayang, tak payah masak pancake dulu. So masa tu back to back shoot. Tenam seorang isteri lah, apalah, tak cukup tidur kan. So, letaklah. Masa awal letak tu macam okey. Tapi dia dah lama-lama, dia benda tu bergerak sampai ke pipi tau. Nak cantik sangat, suka tengok dulu. So saya tak adalah letak filler. Cuma dia apa yang saya buat sekarang adalah macam kecilkan pipi, macam tu je lah. Tapi untuk tambah filler, jangan. Dissolve lagi mahal dia buat kan? Ya kot, itu saya tak sure lah. Cuma sebab saya disponsor oleh doktor yang buat saya, dan dia juga yang mendissolvekan saya. So saya pergi pada pakar. Dan yang best pasal dia boleh dissolvekan balik. Hidung nampak macam korang jangan terpedaya lah ya. Ini semua shading. Wow. Sekali dissolve dah settle. Actually dia kata macam the next day tu dah habis. Tak, Nat punya mata setengah jam je dia terus jadi macam terus jadi tua tau muka. Terus hilang kembung tu, terus macam ke dalam balik. Tapi I suka mata macam ni. Macam this is me, this is Nat Zainal. Macam mana nak kecilkan pipi? Itu kena pergi tanya doktor. Tapi tak silap saya, nama treatment dia Mesofat. Okay, nak goreng ayam pula. Okay, Budi, Mami nak goreng ayam. Budi kena duduk sana sikit. Nanti kan Budi duduk sana sikit Nama dia Mesofat. Faham anak-anak? Mesofat. Okay, sekejap. Budi tolong cakap-cakap dengan abang kakak tu. Hai semua. Tak cocok kamu. Mami nak goreng ayam. Hai. Okay. Duduk kejap lah, goreng ayam kejap dah. Budi, duduk sini kejap. Cuba mana Budi? Okay, sambil-sambil tu. Okay, satu. Kuah dah siap masak. Tinggal nak goreng ayam je. Budi? Ayam. Makan benda tu lah. Budi, tunjukkan tu kejap. Yang ni, dua ni. Tak ada beg kuning Dia tak ada sponsor, dia tak ada suruh buat paid review. Tak bayar. Yang ni pernah lah jadi review produk ni. Yang ni memang tak pernah bayar. Ni saja-saja try. Jadi ya. Yang putih tu nama apa? Anak saya nama putih tu ke? Kak Nak nama putih lah. Korang biar betul. Cuba korang google gambar lama. Pinky. Apa ni? Sakit tak bisa? Langsung tak. Tak sakit? Ambil master. Yang warna pink tu ambil dapat bekas. Bulan 2 juga lah. Dia taklah cepat instant. I'm your friend, still member kawan. Nak pakai Skinel, nak minum air berapa liter sehari? 2. Spritzer yang besar tu 2 botol hari-hari. Saya memang beli banyak-banyak terus letak kat rumah. So sebelum pergi shoot akan bawa. Atau kalau tak pergi shooting memang akan letak tepi katil. Minum. Pipi jatuh nak makan apa? Pipi jatuh? Drip last saya buat sebelum saya kahwin. Sebelum saya kahwin yang pertama ingat tu dah berapa lama dah tu? Bertahun. Dah 9 tahun. Tak boleh. Saya tak boleh drip. Bila saya drip, saya naik ruang belakang badan dengan dekat dada. Saya tak sesuai. Tak semua orang sesuai drip. Pinky dah botol ke-3. Dia satu tu 30 kapsul tak silap. Satu hari satu. Vogue Clinic pakai skincare apa? Skinel. Kalau foundation, Skintific. Korang nanti lepas Zohor kita akan live nunggu Muka Ismail pasal baru congak. Korang jangan lupa. Lupa lagi. Sekali kita kena masak. Ambil camu-camu tu apa?
Kamu? Bagus ke? Saya takutlah nak banyak-banyak lah. Cukup lah 2 tu ya. Tak ada beg kuning. Tak ada, tak boleh jual dah beg kuning. I dah kena suspended. I cuma cakap je. Itu I tak jual pun. Bukan pakai review pun. I nak masak. I tadi tengah bercerita pasal pocongak. Mak bapak semua duk tanya-tanya, Nat, macam mana anak you boleh jawab CV laju? Itulah dia. Nana, eye bag dah tak ada. Nana, eye bag tak ada. Ada tu ha. I ada dark circle. I tak ada eye bag. Ya. Dulu I gatal buat filler. Tak sesuai. Lama-lama dia jatuh filler tu. Sampai bila I senyum dia ada kembung kat mata tu. Benci tengok. So macam tak nak lagi dah buat ni. Bila-bila ni. Lagi nampak macam orang tua. Kita nak buat supaya tak nampak tua. Nana nak tengok macam mana dia tidur. Macam orang tua. Dah macam orang tua dah mami kan. Tak cantik kan? Okey. Mata Nana putih bersih. Ya ke? Mata nak bersih dah. Alhamdulillah. Saya tak merokok. Saya tak minum kopi. Saya bukan nak tunjuk baik saya tak merokok. Saya tak kisah pun perempuan merokok. Cuma saya memang tak suka. Saya tak suka. Bapak saya tak merokok. Suami saya, Alhamdulillah, dia waktu jumpa saya dia dah tak merokok. Dia dah berhenti. Dan saya memang tak suka orang merokok. Saya tak suka bau asap. Saya rasa benda tu tak sedap pun. Bukan saya tak pernah cuba, saya pernah cuba. Sebab ialah bila kita syuting ni ramai je orang merokok-rokok. Tepi-tepi kita kan tu macam nak test lah. Sah? No, tak good. Lagi satu, saya memang cakap dengan anak saya, tolong jangan merokok. Jangan nak cuba-cubalah merokok depan mami. Kalau mami tahu pun dah belakang-belakang tu siap. Tak payah, merugikan je. Yang tak merokok ni pun boleh sakit, apatah lagi yang merokok. Kalau rokok, Budi pun tak payah. Budi jangan nak merokok. Kau tak api. Nak sedap kami. Mami nak goreng ayam sayang. Goreng ayam dah Okey, sesiapa yang nak salam Nat, saya suka tengok awak berlakon. Terima kasih. Okey, sekarang ni guys, kita nak goreng ayam sekejap. Okey, Nat minum collagen easy ke? Easy. Apa tu? Kak anak ramai. Ya, sama. Seriously bawa asap rokok. Saya tak boleh lah. Saya tak suka. Bukan nak cakap macam allergic ke apa. Saya tak boleh. Busuk tu. Awak tak boleh juga? Tahu. Oh ya mak, macam mana ni? Budi pun tak boleh juga ni. Memang tak suka. Mana pula lah tutupnya? Mana tutup? Budi nak mami goreng keropok tak? Nak je. Nak? Mami goreng keropok lah. Boleh. Boleh. Hai. Hello. Cantik skin, tak pakai filter. Hello. Tak pakai filter. Tak pakai filter. Kat rumah mesti wajib ada keropok. Keropok. Budak ni suka makan keropok. Tumis apa ni? Cili tadi. Sebelum tu kita goreng keropok dulu ya. Sebab Miss Kenit ni nak makan keropok. Mana Miss Kenit punya keropok? Punya bekas. Abang saya tak sekolah. Yang baru dah sekolah? Ya ke? Yang baru pergi jalan-jalan kot. Siapa nama penuh Budi? Budi Kalsum. Budi Kalsum lah. Berlakon dengan Fatah okey tak? Okey? Okey. Awak pernah berlakon ke dengan dia? Okey? So far saya tak pernah dapat hero yang tak okey. Semuanya okey. Yang paling okey suami saya. Fatah okey baik. Baik. Dan masa kerja tu kita bercakap kita kena jadi best together. Saya tak nak macam berlakon nak overshadow orang ke, nak makan dialog orang ke, nak good ke kan. Saya nak biar orang percaya. Okay, diorang ni memang chemistry dia best. Walhal tak adalah habis shooting tu kita lepak sama ke. Tak payah pun, elok je. Baik, dia baik. Ayam sup. Masa kereta masak ayam sup. Kak Abang Man dia imamku tu pernah. Kejap.
Siapa tu? Kejap ya. Letak lada dalam susu. Oh, ni nak buah. Okey. Mesti kalau ingat ayam nyanyuk Budi nak ambil apa sayang? Tunjuklah. Lepas dengar nak cakap filem mata tu terus jadi tak payah. I tak tahu lah mungkin ada orang suka. Tapi tak payahlah, I menyesal. Itu adalah benda yang menyesal. Baik buat kecil muka ke, tak apa. Muka pun boleh. Tak payah buat. Tak payah buat. Tak payah buat filem bawah mata tu. Jangan. Jangan bagi dah. Mak. Cakap mata ke tak boleh? Tak boleh. Si kecil cerdiknya dia sibuk juga nak tolong buat filem bawah muka tu. Suggest ke nak request. Doktor suggest dan masa tu I rasa macam okay, you kot kan, sebab mata kita nampak macam penat. Tapi sebenarnya mata I lagi comel bila ada dark circle tu lah. Tapi betul, sebab bila ada filler, dia memang tak ada dah. Dia hilang sunken eyes ni. So bila kita senyum, dia macam ni tak ada tau. Ni comel kan, ni tengah ada. Ni terus tak ada, dia macam cekang. Macam pelik pula muka aku tengok Macam ni. Betul cakap dekat Ismail, sayang, I nak pergi buang filler. Dia kata, ha? Dia dah tak filler? Tapi korang pakai Ya, I letak filler. Apa dia letak filler? Macam ni. Lepas tu tunjuk ada gambar dia lain mata lama. Dia kata, lagi cantik mata macam ni. Lagilah kita pula macam sebab suami kita cakap macam tu. Tak sabar-sabar aku nak pergi buang filler tu. Macam bodoh kan? Ya sayang, itu solution. Tak mungkin nak bagi tahu filler. Sama-sama, tak payahlah Mohon duit. Semua kan tu balik ada mata sembab tu nampak Korea. Itulah. Dia macam ni je lah. Ni lagi comel kan. Rupanya sekarang dia tengah in mata macam ni. Doin. Kejap, saya nak buatkan baby kejap. Sekejap. Budi nak pergi mana pula? Budi suka berjalan-jalan Tunggu minyak panas sekejap. Cantik lah tudung tu beli kat mana? Beli dekat TikTok je. Korang cari dia shawl linen. Feeling perempuan Arab tak payah iron. Shawl linen. Putih ni nak pakai apa? Penat lah tunjuk benda tu. Tu, benda ni tu lah tak bayar. Tolong brand ni bayar I penat dah promote ni. Ni, Pinky ni. Pinky ni lepas tu I makan dengan cousin tu lah. Macam Farah AF lah sikit-sikit. Iras. Haha. Oh, Farah Breed. Tunjuk. Ni. Screenshot cepat. Bukan famous ke brand ni? Kaku dia. Terima kasih guys. Okay, kita nak menggoreng keropok. Belum. Alah. Okay, Budi. Okay, kejap lagi lepas Zohor kita akan berborak pasal power congak tu lagi sekali. Yes, Kak L tu juga Kak La tu kan. Dia punya anak tudung pun pakai. Tak. Ada dekat dia punya TikTok lah kot. Nak tak tahu. Masak bacon. Waalaikumsalam. Cantik lenses. Lens ni beli Magister. Selain Pinky apa yang nak makan? Apa ni? Budi bagi yang tu. Yang ni I makan sebab dari ni pink. Ini dulu I review. Dia paid review I. Lepas tu I dah sangkut. Yang ni makan tak kisah pregnant ke susu badan boleh. Nak habis dah. Ni dah box bukan box, jar keempat. Makan je lah. Dia rasa macam asam boy, sedap. Dia ada stem yang powder serbuk tak sedap kan. Rasa macam macam konon-konon nak buat macam candy, tapi candy tak jadi kan. Yang ni sedap. Straight away rasa asam boy. Ya. Pinky lah. Go. Yang ni sebelum ni dia bayar paid review. Siapa-siapa nak buat paid review boleh PM tepi. Kalau produk you bagus, I akan pakai I bukan kena macam okay kak, barang sampai dia besok saya terus shoot. Sabar kejap, bagi I pakai dulu.
Okay. Yang ni pun dekat ni TikTok dah ada. Tapi apa tak nama IG dia? K Centella. I ada lah post video sebab yang tu I memang buat review. Okay, kejap. Dah panas ni. Tapi aku lupa anak aku. Awak lapar, awak makan biskut ya? Awak lapar, awak makan biskut. Alamak, tak panas lagi ke? Oh. Dah. Nak bagi siapa makan biskut? Apa dia? Hai, comel Nanak. Apa nama Titi tu? Kek. Okay, kejap. Buka je dekat Nanak punya TikTok ni. Nanak ada buat review pasal produk ni. Korang check salah satu video tu. Ada lah, nak mention dia punya nama. Nama TikTok dia K Centella, Karissa by K Centella. Waalaikumsalam. Ayu Qaisara. Okay, siapa yang nak review produk boleh PM tepi, okay? I bagi harga best-best untuk korang. Okay, for time being, temu janji kita lepas Zohor, kita akan berborak pasal power congak. Terima kasih Sisa. Thank you so much. I nak masuk keropok lah. Lepas tu keropok aku tak kembang ni. Macam mana ni? Buang balik. Hitam lagi. Tak cukup panas. Jangan guys, jangan judge tak cukup panas lagi punya. Kita pula dah tak sabar. Penat dah berdiri kat dapur ni. Budi bayar apa tu? Yang main-main ni. Apa ya? Korang cakap apa? Tak nampak lah. Makan mula-mula memang macam tu ke? The next day baru kembang. Kenapa dia tak letak beg kuning? Saya dah tak boleh berniaga beg kuning. Dah kena suspended. Tak boleh dah. Tak, ni minyak tak cukup panas ni. Minyak tak cukup panas. Apa dia? Comel Nanak macam kitchen. Nak cakap aku pendek makin cantik anak tu sekolah dengan anak kita. Anak kita sekolah melawati ke? Sis, cepatlah download Power Congak sis. Sekejap ni. Power Congak tu free je download. Power Congak download sekarang. Pergi main, suruh anak buat latihan dan nak pergi sekolah ni. Jangan asyik nak ada Roblox, ada Minecraft je. Itu pesanan saya kat Yemboy lah. Jangan Nanak exam ni lepas tu tiba-tiba kang result tu dan ada siap so buat latihan buat hari-hari dia ni tiba-tiba masih lagi nan ada. So daripada duduk main Roblox, main Minecraft tu, nak apa? Budi nak makan ke? Budi nak apa? Kopi korang atau macam ni? Semua aunty uncle tu ada biskut. Budi nak makan ke? Ya Allah Tuhan. Masak apa ni? Goreng. Bila nak berlakon? Hari ni tak berlakon lah sebab Twilight. I baru dia sudah shoot 3 telemovie. Macam mana? Saya cuti. InsyaAllah bulan Jun nanti I akan kembali ke set. Okay? So, nanti nak hati tak? Korang? Astagfirullahalazim. Lama last time kat nak pakai dia kata lupa register juga ke? No. Yang tu Fabulous. Apa nama dia? Big Brown. Ya, Big Brown. Budi pandai baca ke sayang? Dia pandai apps Power Congak. Pukul 1 lebih nanti kita ada skin apa guna? Skinel dan juga makan suplemen yang tak ada jadi duta mana-mana. Nak ambil air jadi duta mana? Air dah free. Produk kurus tak ada jadi duta mana-mana dah.
I kurus sendiri je. I dalam minum satu kopi tu. Tapi I tak suka minum kopi. I suka minum coklat dia. Itu jadi. Tapi dia tahanlah selapar. Dia tak buang-buang pun. Tapi saya suka minum air coklat. Awak suka minum air apa? Air coklat? Buka suka minum air laci ke? Air laci tak. Boleh nak buka ke? Nak makan biskut. Cakap kuat-kuat. Tak dengar buka. Lepas ni makan nasi Jangan makan biskut banyak-banyak. Okay, siapa apa ni? Hi baby. Hi. Nah. Hi Budi tu. Hi baby. Hi. Okay guys. Anak kecil 1 tahun 7 bulan. Apa lagi ni? Power congak. Ya, power congak. Kalau bancuh air boleh ke? Bancuh apa air? Boleh. Tapi better makan macam tu je serbuk tadi tu. Okay. Lepas tu yang power congak tu ada orang tanya, kenapa Nat? Kenapa free? Kenapa RM9.90 je kalau tak ada bawah iklan? Tak reti saya nak jual mahal-mahal. Tak reti. Tak payah. Kita pun tak berapa nak kaya sangat. Okay? Tak payahlah nak tekan-tekan orang harga. Jangan tekan. Jangan. Kita anggaplah itu sebagai pelaburan. Jangan tekan. Orang downloadkan untuk anak buah, anak, untuk diri sendiri. Belajar sama-sama mengira. Budi. Baca nanti. Kalau nak apa ni Skinel sekarang tengah promo, korang pergi. Saham akhirat. Betul. Ada. Kalau nak produk kecantikan kulit tu, Skinel tu boleh pergi dekat dia punya ni. Dekat dia punya apa? TikTok. Skinel tengah ada promo payday. Memang jadi. Skinel tu saya dah pakai dari zaman COVID lagi. Elok ya. Safe dia. Budi nak buat pula. Ni kan nak eat this. Budi kan nak. Ya Allah, tak goreng lagi lah Budi. Budi suka buat kakak Budi nak views kita naik 3,000 ke? Nak buat makan-makan koprok mentah ni. Nak views kita naik sampai 3,000. Tak ada Budi. Tak 1,000 tu juga. Biarlah orang lain naik FYP. Janganlah Budi naik FYP sebab makan kopok mentah. Jangan malukan malu, okay? So, Ismail tak ada sebab Ismail buat apps. Dia dah buat apps Sawo Congak. Lepas tu, korang pula nak pula app Science. Nak app Science. Okay, faham. Korang tahu tak bila dia buat apps tu, dia balik rumah lewat. Dia akan balik lepas maghrib. Dia keluar rumah pukul 8. Dia balik lepas maghrib. Dia balik, dia makan. Kita orang borak-borak dalam, I rasa kita orang borak-borak dalam 2 jam. Lepas tu dia dah tidur, dia dah mengantuk. Itu pun borak-borak pasal apa? Pasal power congak juga. I love you, you love me. I tak boleh hidup tanpa you. Ada? Tak ada perbualan-perbualan tu. Nak peluk-peluk? Ada anak pula kat tengah. Aku tak tahu tak? Nak bagi anak pandai, nak bagi anak orang pandai dalam satu Malaysia ni, dulu aku yang bersedih. Tapi ni dah, dia tengah buat apps untuk sains pula. Dia tengah buat apps untuk sains. So korang bayangkan, Power Congak ni pun baru start. Lepas tu dia dah terkial-kial, dah dia buat sorang-sorang. Lepas tu nak tambah lagi app sains. Lepas tu, tapi bagusnya engkau ni, walaupun macam tu, dia ada jadual. So dia dah tahu dah, okay, hari ni I nak buat apa, jangan kacau. Okay, you boleh contact I dan ni video call, no hal, call I. Tapi nanti contoh ni 18 hari bulan ni ada set tau. Kita tengok wayang kita spend time together. Dia memang dah ada set lah. Macam sebulan tu 3 kali at least. Kita akan keluar berdating, bercinta. Tapi I tak cukup 3 hari. I nak 30 hari sebulan tu pergi bercinta. Maslah lagi satu. Tapi korang tak benarkan kita orang bercinta. Tak habis-habis. Tolong keluarkan apps tu. Tolong ni handphone saya kena tendang ni. Download apps. Dah aku
aku kejap lagi bergaduh dengan lelaki aku. Tanya, sayang, orang cakap abs you kena tendang. Aku tak faham. Lepas tu dia pun cakap, dia tendang dan ni. So, aku balas, I tak faham sayang istilah-istilah teknologi ni. Lepas tu dia buat muka kat aku pun dah hantu. Lepas tu kita orang bergaduh. Lepas tu kejap lagi kita akan live sama-sama. So kita akan kena pretend macam kita tak bergaduh sejam yang lepas. Hai. Tapi seronok lah kan. Kata mana ada cara yang senang untuk senang. I manja. I manja. I memang kalau I dengan mahal tu I memang manja. So sekarang ni I tak boleh manja-manja dah. Sebab dia dah sibuk. So korang make sure download supaya cepat sikit. Bila ramai orang dia akan tahu lah, oh lah ada orang lah pakai apps I kan, alhamdulillah. So bagi dia happy sikit lah. Kalau tidak hari-hari nanti lambat tidur. Dia fikir nak buat apa lagi features baru. Pening aku. Saya nak cakap. Budi nak cakap apa? Apa kau nak terluah perasaan? Yelah, suami kita pula jenis perfectionist. Tak boleh kalau apps tu ada. Ni korang dah cerita pula ada masalah bugs lah, kena tendang lah. Kau percayalah, malam dia takkan tidur tau. Dalam gelap tu tiba-tiba handphone dia terang je. Lepas tu tanya dia, sayang you tengok apa? You buat apa tu? Sayang, you buat apa? Dia akan lambat sikit jawab. Sebab dia tengah berfikir. Dia akan tengok phone macam Buat apa tu? Apa dia? You tengok apa tu? Ni I lah. Oh, I tengah tengok cara macam mana nak hilangkan bugs ni untuk apps ni. Faham tak? Aku pun tidur lah dalam kesepian. Tapi saya pun dalam kesepian je, lepas tu bertidur. Tapi dalam kesepian tu kena pujuk diri sendirilah. Nak pergi jalan tak? Nanti kan suami tak kita tak ada duit. So kita diam. Tapi saya jalan je, waktu saya tidur. Aduh. Berdosa. So kita diam je lah. Aku pula macam asam nak tiramisu lah kat coffee bean lah apalah kan. Lepas tu nak bising pula. Dia buat apps. Apalah aku diam je lah. Macam kek, saya itu lah air. Faham tak? Kenapa Budi cakap apa Budi? Putih tidur. Kalau Putih tak tidur tak ada maknanya boleh masuk dapur ni. Bukan sebab aku masak. Apa Budi? Dia cakap apa? Sementara tunggu ayam goreng, kita boleh borak balik. Apa? Rindu nak tengok nak berlakon, rindu nak. Mesti tak tengok drama baru ni kan? Serindu mesti awak tak tengok pun drama saya berlakon. Waalaikumsalam. Budi Kalsum, Putih, klasik nama anak-anak dia. Ya, nama anak saya semua klasik. Ibrahim. Suara Lata cakap apa Suara Lata? Suami kita memang macam tu ya. Suami kita terlampau perfectionist. Gitu. Boleh makan apa? Biskut lah. Dia lagi kena makan nasi ya. Apa hal? What happened? Nat, seorang pelakon. Apa tu? Mana beli anak tudung? Warna apa tu? Anak tudung beli dekat Kayla. TikTok dia. Kayla punya inner apa benda tu ni. Yang bongsu apa nama anak awak? Indra Putih. Kabinet kita sebiji. Laki kita cakap dah macam balai polis. Dia cakap nak warna biru. Kata aku colour lah biru. Betul dia kata balai polis. Tak baik. I nak hitam dengan balik. I tak suka. Yemba pergi sekolah. Pagi tadi dia kafar, ni dia pergi sekolah. Dia sekolah petang. Laki always suka biru. Ya, biru, hitam, merah. Budi umur berapa? Pandai dah bercakap. Budi 4 tahun. Hitam premium, betul. Ya, dia kata macam balai polis. Aku cakap dalam hati je lah kan. Malas nak lawan dengan dia. Kau suka biru. Bukan beria itu dia biru.
Macam tu. Dah pukul berapa ni? Okay guys, sekejap. Kita sambung lepas Zuhur boleh? Itu I tak tahu. Hai, okay, bye-bye dulu. Nanti pukul 1 lebih kita akan live lagi pasal Perahu Congak tu bersama Ungku Ismail. Saya akan bagi tahulah bila kita nak live ya. Saya nak masak, saya nak bagi Budi makan, nak tengok putih, layan putih, kejap nak charge handphone. Saya boleh charge putih silver pula. Okay, nanti kita cepet yang lain. Okay, bye-bye semua. Kejap lagi, live lagi. Terima kasih yang menonton. Jangan lupa like, subscribe. Jumpa lagi guys.